Salam sejahtera, saya Dr. Haris Abdul Rahman. Bacaan hemoglobin yang tinggi tidak semestinya bermaksud sesuatu yang serius. Dalam banyak keadaan, ia menggambarkan tindak balas dalam badan kita terhadap beberapa faktor. Hemoglobin ialah protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh badan. Bacaan normal berbeza sedikit antara lelaki dan wanita. Jika bacaan naik sedikit melebihi julat biasa, itu tidak semestinya menunjukkan seseorang itu berpenyakit. Salah satu punca biasa ialah dehidrasi atau kekurangan air dalam badan. Jika badan kita kurang air, darah menjadi lebih pekat. Apabila darah pekat, bacaan hemoglobin boleh nampak tinggi. Tetapi sebenarnya jumlah sel darah merah itu tidak bertambah pun. Ia cuma nampak tinggi kerana ispadu air dalam darah berkurang. Ini sering berlaku jika seseorang tidak minum air secukupnya, berpuasa, demam, muntah atau cirit-birit sebelum ujian darah dibuat. Punca lain ialah faktor gaya hidup. Contohnya, merokok. Asap rokok mengurangkan oksigen dalam darah. Jadi, badan akan bertindak balas dengan menghasilkan lebih banyak sel darah merah untuk membawa oksigen. Lama-kelamaan bacaan hemoglobin boleh menjadi lebih tinggi daripada biasa. Orang yang tinggal di kawasan tanah tinggi juga boleh mempunyai hemoglobin yang lebih tinggi. Ini kerana udara di kawasan tinggi mempunyai kandungan oksigen yang lebih rendah. Badan kita bijak menyesuaikan diri. Ada juga keadaan perubatan tertentu yang menyebabkan badan menghasilkan lebih banyak sel darah merah. Salah satunya ialah penyakit yang dipanggil polycythemia vera. Ini ialah keadaan di mana sumsum tulang menghasilkan sel darah merah secara berlebihan. Biasanya ada petunjuk lain dalam ujian darah atau simptom tertentu yang akan membantu doktor menilai dengan lebih tepat sama ada seseorang mengalami polycythemia vera atau tidak. Kadangkala hemoglobin tinggi juga berkait dengan masalah paru-paru kronik atau masalah jantung seperti jantung berlubang. Jika badan tidak mendapat oksigen yang mencukupi dalam jangka masa panjang, ia akan cuba mengimbangi dengan meningkatkan penghasilan sel darah merah. Namun begitu, penting untuk difahami bahawa tidak semua bacaan yang sedikit tinggi memerlukan rawatan. Ada banyak faktor lain yang diambil kira sebelum rawatan disarankan. Jika kenaikan itu kecil dan anda tidak mempunyai simptom, doktor mungkin hanya akan mengulang ujian selepas beberapa minggu. Kadang-kadang selepas cukup minum air dan keadaan badan stabil, bacaan kembali normal. Rawatan hanya diperlukan jika puncanya jelas dan berisiko. Contohnya, dalam kes polycythemia vera, rawatan mungkin bertujuan mengurangkan ketumpatan darah untuk mengelakkan komplikasi seperti darah beku. Tetapi sekali lagi, ini keadaan yang khusus dan bukan sesuatu yang berlaku pada kebanyakan orang dengan bacaan yang sedikit tinggi. Jadi, apa yang perlu anda lakukan jika nampak hemoglobin tinggi dalam keputusan darah anda? Berbincanglah dengan doktor yang merawat anda. Doktor akan melihat sejarah kesihatan anda, gaya hidup, ubat-ubatan yang diambil dan mungkin mengulang ujian jika perlu. Kesimpulannya, hemoglobin tinggi ada pelbagai punca. Banyak daripadanya tidak berbahaya dan tidak memerlukan rawatan segera. Perkara paling penting ialah memahami sebab di sebalik bacaan itu. Jika anda kurang pasti atau masih risau tentang keputusan darah anda, berbincanglah dengan doktor anda. Dapatkan penjelasan yang sesuai dengan keadaan anda sendiri. Jaga kesihatan dan fahami keputusan darah anda. Sekian, terima kasih.